Sebab malam ni ada bukti yang mengejutkan lah. Guys, saya tadi dengar pun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Oh. Hari ni ada lampu, semalam tak ada lampu. Cun hari ni ginilah guys. Dah banyak dah seulas ni kan. Korang pun dah baca banyak benda dah kan. So malam ni saya tak ada banyak lah saya nak cakap. Tapi saya nak jawab persoalan lah sebab of course lah saya baca, saya tengok komen-komen berkenaan dengan Perikatan Nasional, berkenaan dengan Parti Wawasan Negara yang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ni yang join PN, Dr. Sam ceplos-ceplos untuk mainkan lah kan, ceplos-ceplos bodoh ni. Dr. Sam ketua pembangkang paling singkat dalam sejarah. So banyak benda yang saya nak korang tanya, saya jawab lah. Yang benda dalam kepala otak korang. Sebab tadi pun saya tengok dalam Telegram Tiwala Buat pun masih ada lagi yang tak tahulah, dia tak faham. Inilah guys, saya pun tak minta percaya. Kita kena faham isi kita ni apa, matlamat kita ni apa. Kebanyakan daripada kita ni mudah sangat tak fokus tau. Pup dah lari dah. Sekejap dia dah lari dah. Goyang. Kita ni non kunyit tengah goyang teruk. Kita patut relax lah. Tak payahlah nak goyang-goyang. Betul tak? Okay, so but Karimah malam ni nak rekod jugalah. Hantar dekat dalam ni nanti. Rekod daripada Facebook. Karimah malam ni pasal yang Rohiyah tu lah. Dah kena roboh dah. Dah kena roboh dah. Tapi itulah guys. Pelik juga. Pelik juga yang dah kena roboh tu. Kenapa? Apa yang pelik? Siapa tahu apa yang pelik? Ada beberapa topik ni. Malam ni saya nak buat satu pendedahan. Mesti terkejut korang ni. Dan saya harap mereka-mereka yang sokong non kunyit sebagai penaung sumut tu, korang masuk, korang dengar malam ni. Yang ini kalau korang tak boleh fikir juga, saya tak tahulah kat mana otak korang ni semua. Yes. Kat mana otak korang, kat mana akal korang, saya tak tahulah. Kalau korang masih tak faham lagi siapa non kunyit ni, masih tak kenal lagi siapa non kunyit, memang bebal lah tu. Yes. Bebal sangat lah tu. Bukan sikit-sikit punya bebal. Ya, contoh macam ni lah guys. Are you a homosexual or bisexual? Well, Muslims. Are you a homosexual or bisexual? well, you see, they have tried and attempted, and they actually charged me twice. And there's not a set of evidence to support that. I'm a happily married man with 6 children. So, the question is completely irrelevant. Is it yes or no? Of course, when I said irrelevant, it's not. I mean, you should not be raised with the family. What is the basis? The basis is incessant UMNO propaganda. And therefore, I have to endure this question. It's not fair. So, you're not a bisexual? No, you see, the question raised is because I've been a victim of these malicious, horrendous attacks for decades. Whether a person is bisexual or homosexual, firstly, is a personal matter. Are you a homosexual or bisexual? Well, Kalau korang ditanya, are you homosexual ke bisexual? Apa jawapan korang? No, I'm not homosexual, I'm not bisexual. Betul tak? Yes or no? No. Ni manalah otak korang yang sokong non kunyit ni? Bebal
malam ni ada bukti yang mengejutkan lah. Guys, Sir tadi dengar pun, itulah korang. Macam mana aku nak tutup komen ni, lupa dah. Saya nak tutup komen Facebook ni lah. Nak rekod. Nak rekod. Ya. Oh, 1,100. Okey. Sedap. Korang kalau pergi camping dengan Sir lah. Kalau pergi camping dengan Sir buatkan kopi, mesti kau rindu punya. Ya. Tanya geng-geng yang masuk hutan dengan Sir kalau Sir buat kopi. Dia tak minum kopi. Amal tu lagi pergi camping ketagih. Ada kopi lagi bang? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tiwala Board. Jadi guys, berita pertama malam ni lah berkenaan dengan rumah pangsa, rumah flat ke rumah pangsa ke, bangunan lah. Bangunan yang dikatakan Rohingya duduk lah. So benda ni dah lama dah. Tapi sekarang ni viral apa semua, jadi kecoh lah. Jadi seperti mana yang semua orang tahu, semalam saya dah ulas. Tapi mungkin dalam Facebook tak ada. Sebab saya ulas lagi malam ni. Semalam, Ahli Parlimen Hulu Langat, Sani Hamzan telah buat satu kenyataan. Sebanyak RM600,000 diperlukan bagi merobohkan bangunan seakan flat 4 tingkat yang dibina secara tidak sah oleh komuniti Rohingya di kawasan terpencil di Sungai Tekali, Hulu Langat, Selangor. Ahli Parlimen Hulu Langat, Muhammad Sani Hamzan berkata, kertas kerja perobohan bangunan itu dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Selangor MTES dan kini sedang menunggu bajet daripada kerajaan negeri. Muhammad Sani ketika dihubungi berkata, kebanyakan daripada kalangan komuniti Rohingya juga meninggalkan kawasan berkenaan. Sani Hamzan, bila kecoh benda ni, dia kata dah hantar kita kerja minta 600,000 nak robohkan. Kecoh, memang kecoh. Saya tengok macam-macam orang ulas. Ini nak roboh ke nak buat baru ni? Tapi itulah saya cakap. Dalam isu Rohingya ni, tenang, sabar, bijak. Jangan masuk pangkap. Kau mengamuk tak bertempat. Kau tengok, dia orang sambil lalu je. Buat duit. Yang bodoh-bodoh, Rohingya apa semua. Dia orang ni dah buat kita kerja 600,000. Tapi nasib baiklah guys, hari ni keluar laporan berita. Pemilik sendiri robohkan. Pemilik bangunan yang menjadi tempat tinggal etnik Rohingya di Hulu Langat mula dirobohkan hari ini. Menurut penghulu kampung Sungai Makau Kerencong, kos perobohan ditanggung sepenuhnya pemilik bangunan yang tampil mengambil tanggungjawab susunan isu tersebut. Melepas 600,000. Nampak? So guys, dengarlah saya cakap. Saya ni ada pengalaman lama. Bukanlah saya ni nak cakap saya ni pandai, terpaling tahu, bukan. Tapi macam saya cakap lah, dalam isu Rohingya ni, why now? Kenapa sekarang? Tiba-tiba meletup, kecoh. Saya tengok lagi semalam ada budak pergi kacau budak naik basikal lah. Nak potong kotek, apa benda ni semua ni? Orang Melayu. Kau tak payah nak jadi terpaling Melayu. Isu Rohingya ni dah lama, masalah. Tapi sekarang ni, cuba fikir sekarang ni. Yang meletup tiba-tiba ni kenapa? Mestilah ada sebab. Kau tak tengok ke non kunyit backup, Purin Poka backup. Lepas tu nanti duit gugur. Macam ni lah. Kau tengok ni. Nak roboh 600,000. Kepala otak dia. So sekarang ni, tenang, sabar. Dia orang nak buat chaos. Dia nak lagakan kita. Nak bakar sentimen orang Melayu. Dah berbuih dah saya cakap. Fikirlah. Kan? Aku tak minta percaya, tapi fikirlah setiap apa yang Sir Azri ni cakap. Sebab pengalaman aku ni lama. Dan aku kenal non kunyit ni. Korang baru-baru muncul lagi ni, korang tak kenal dia. Yes. Kalau yang kenal dia dulu pun tak tahu dia siapa. Tak banyak yang kenal non kunyit ni siapa yang sebenarnya. Itu je saya boleh bagi tahu. Kenapa saya cakap macam itu? Ni saya kongsi dengan korang.
Sebab tu Se-Esko Pemuda UMNO Malaysia, Se-Esko Pemuda UMNO Malaysia, masa tu Tun Mahathir Perdana Menteri. Masa tu saya dah bawa kempen penyatuan ummah, penyatuan Melayu. Sebab saya nampak game orang tua ni, game Tun Mahathir ni tau. And then Anwar Ibrahim pula dah keluar daripada penjara. And then Anwar Ibrahim ligat lah. Dia ligat kan. Menang Parlimen Port Dickson. Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Port Dickson, Tun Mahathir Perdana Menteri. Anwar tak ada apa-apa jawatan. Jadi saya ingat saya pergi berkempen tau. Dekat Johor lah. Ramailah ketua-ketua pemuda ni. Ketua-ketua pemuda apa semua. Sesaja lontar nak tengok, nak test tengok dia orang macam mana. Kau rasa macam mana sekarang? Tun Mahathir ke Anwar Ibrahim? Semua kat meja tu jawab Anwar Ibrahim. Bayangkan guys. Budak-budak pemuda UMNO ni. Educated lah. Ini bagus belajar lah. Oh kontraktor. Nampak cerdik lah semua tu. Semua je tak cerdik kan. Bukan tak cerdik. Aku belajar tak tinggi tapi aku cerdik. So, dia orang punya keputusan, Anwar lah. Sebab masa tu orang dah mula start attack Tun Mahathir. Tun Mahathir macam, orang kata Tun Mahathir nyanyuk lah. Dia bukan nyanyuk, dia buat nyanyuk je. Dia tipu orang. Dia buat tak pandai lah, DAP kawal lah. So, semua kat meja tu bagi tahu Anwar Ibrahim. Kau bayangkan. Itu ada jawatan tu. Yang ada jawatan, politik. Sebab tu hari ni, kenapa dia orang sokong Anwar Ibrahim? Sebab apa? Sebab dia orang tak kenal non-kunyit tu siapa. Korang pun lagi ni pun ramai yang tak kenal non-kunyit. Sekarang kau marah, tapi kau marah ada sebab. Sebab minyak, kos sara hidup, sebab DAP, sebab. Tetapi yang sebenar-benar non-kunyit tu siapa, korang tak kenal. Korang tak tahu. Betul tak? Betul tak betul ni? Siapa yang join Telegram Timur Labot, dia kenal. Saya dah explain satu-satu terbuka banyak dah. Aku dah telanjangkan non-kunyit ni. Sampai stoma bag, HIV semua aku keluarkan. Tapi malam ni guys, ada pendedahan. Yang ini memang korang mesti terkejut. Tak terkejut lah. Tapi korang akan terkejut. Nak geng yang sumut-sumut ni. Geng semut kumut ke apa. Kau tunggu malam ni. Sekejap lagi aku akan ulas. Okay. But itulah orang politik. Dia akan ambil kesempatan pada rakyat. So kita jangan masuk berkap. Tenang, sabar, bijaksana. Boleh? Boleh? Okay. So terus pergi kepada Kemelut Perikatan Nasional. So dia orang cakap lah Kemelut Perikatan Nasional. Apa yang Kemelut Perikatan Nasional ni? Semalam kalau korang dengar Sanusi, Parlimen Perang, Ketua Pengarah Pilihan Raya, Heru Malaya bagi tahu. Pergi dengar cakap orang, cakap walanon ceplos kerajaan ni buat apa? PN ni kena dengar cakap PN lah. Siapa pengerusi Perikatan Nasional? PAS. Jawatan Kuasa Perikatan Nasional, siapa lead? PAS. So dengarlah cakap pemimpin PAS, jangan dengar cakap ceplos. Kau pergi dengar cakap ceplos, cakap Harun, Wan Dahi. Dia orang tahu apa benda, dia orang tak tahu apa pun. Jangan dengar cakap dia orang. Gini guys, saya nak explain kat korang. Korang fikir. Sebagai hin-hin lah. Dulu pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang ni pengerusi Perikatan Nasional, Dr. Sam. Okay. Sekarang ni, selesai tak masalah? PN dah selesai masalah belum? Come on. Untuk pengerusi Perikatan Nasional, dah selesai masalah belum? Selesailah. Poster boy dah ada belum? Ada lah. So apa masalah? Kat mana kemelut dia? Dia tak ada kemelut pun. Oh ni bersatu apa semua. Sekarang ni kemelut yang ada dalam bersatu. Bukan dalam PN. Yang masalah dalam bersatu tu. Itu yang dia pecah. Yang pecah tu pula hari ni dah tubuh parti baru. Parti Warisan Negara. Join Perikatan Nasional. Selesai masalah tak? Selesai tak? Selesailah. Tak ada kemelut. Jangan dengar cakap si ceplo bodoh ni. Sanusi, kau dengar Sanusi cakap apa semalam? Kita relax, tenang. Sebenarnya Syed Pembangkang tak ada isu pun. Isu kat mana? Oh ni bersatu, berpecah. Bang, saya dah bagi tahu. Parti ni alat. Parti ni alat. Sekarang ni ahli parlimen yang dengan Muhyiddin Yassin. Adun-adun yang dengan Muhyiddin Yassin. Dia orang semua nanti akan join parti baru Hamzah. Ya. Dia akan join parti baru Hamzah ni. Sebab orang politik ni dia nak survive. Dia nak survive. Dia akan ikut mana yang ada untung pada mereka. Nak bukti ke? Nak bukti ke? Nak bukti? Saya cerita sikit. Apabila Tun Dr. Mahathir diletakkan jawatan sebagai pengerusi bersatu, ahli parlimen bersatu waktu itu, adun-adun bersatu waktu itu,
95% ke tak tahulah. Tetapi lebih 90% follow Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya rasa ada 5 orang je. Ahli parlimen 4 ke 5 orang yang ikut Tun Mahathir. Bayangkan, Tun Mahathir ni yang menang pilihan raya 2018, yang jadi Perdana Menteri, lepas tu dia letak jawatan, so Muhyiddin Yassin ambil alih. So, semua ni yang bersatu ni, termasuklah yang Hamzah semua ni, semua follow Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang ikut Tun Mahathir berapa kerat je? Syed Saddiq, dia tak ikut lah. Dia tak ikut Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Berapa kerat dia yang ikut? Guys, sejarah berulang kembali. Ni sunatullah, dia berulang-ulang. Faham tak? Apa yang dibuat pada Tun Mahathir dulu, hari ni kena balik pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Inilah perjalanan yang Allah dah tetapkan. Kalau kita nak berfikir, korang lupa ke? Dia kena. Ni, Hamzah dah buat parti baru ni. Yang bersatu ni akan join parti Hamzah. Join dengan PN. Dia orang nak bertanding lagi. Yang bagi Watika calon siapa? Untuk bertanding guna logo Perikatan Nasional, Watika ni siapa yang bagi? Dr. Sam ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin? Bagi tahu dekat saya. Bertanding guna logo PN, macam Hamzah ke, Cikgu Bat kawan kita ke, Tuan Rafiq Pejuang ke, okay, Isam Jalil ke. Nak bertanding ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi Watika ataupun Dr. Sam. So, Dr. Sam lah. So, dah selesai masalah belum? Dah selesai masalah belum? Selesai lah, guys. So, yang dalam bersatu ni, yang tinggal berapa kerat dalam bersatu ni pun akan join Hamzah Zainuddin, join Perikatan Nasional. Tak percaya saya cakap? Kita tengok. Sebab dah berlaku benda ni. Baru je 2020. Ni 2026, 2020 berlaku benda yang macam tu lah. Tinggal berapa kerat je dengan Tun Mahathir. Saya rasa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni tak ada berapa kerat dah. Semua lari dah. Mana ahli parlimen, Adun, semua akan lari. Sebab dia nak tanding lagi. Kalau dia nak tanding lagi, dia kena ikut lah mana yang kuat. Orang politik ni, dia ikut mana yang kuat. Melainkan dia tegar tu lain lah. Macam saya ni memang tegar lah. Susah lah kan. Memang aku tak ikut lah mana-mana pun. Aku nak survive ke. Reset. Baik, tahniah lah kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin atas parti baru lah, reset. Tapi ada kawan mesej saya lah. Dia beritahu, bro, ni Hamzah bawa reset ni sama macam kau punya agenda ke? Saya tak tahu. Sebab ada orang tanya, sebab saya bawa reset dah lama. Saya bawa reset daripada 2018. Lepas pilihan raya 2018, saya nampak game Tun Mahathir ni, saya terus buat penyatuan ummah, kempen penyatuan ummah, dan saya bawa agenda Reset and Reborn. Kalau siapa follow daripada zaman Facebook, dia tahulah. Saya bawa Reset and Reborn. Apa reset tu? Kita nak selamatkan negara. Reset. Cuci semua. Reborn. Banner balik negara ni. Boleh ke sir? Guys. Takkan nak buka. Korang takkanlah nak buka konspirasi. Aku dah cerita macam-macam konspirasi dah ni. Tapi bila saya cakap reset and reborn daripada 2018. Sekarang Hamzah bawa agenda reset. Kau tak fikir ke? Kenapa dia nak bawa agenda reset? Bermakna dia pun nampak apa yang saya cakap ni. Dia pun nak benda yang sama juga. Ke arah negara baru. Ni yang kita kata menuju peradaban baru. Negara baru, negara beriman, penuh teladan. Ni lah dia ni. Tapi kena selesaikan yang ni dulu ni. Ambil kuasa dulu. Melayu kena bersatu. Melayu berpecah tak guna juga. Tun Mahathir lah. Kurang ni. Saya buka lah konspirasi sangat. Okay. So parti ni alat je guys. So siapa yang jangan terkesan. Dalam isu PN, saya beritahu, korang jangan ambil kisah sangat. Dah selesai dah. So, mana yang nak join lah. Macam saya takkan join lah. Sebab tu kalau ada orang tanya, saya tak join ke? Saya tak nak join mana-mana parti. Sebab apa saya tak join mana-mana parti? Sebab aku nampak the bigger picture. Masalah orang yang join parti ni, dia tak nampak the bigger picture. Bukanlah saya nak memperkecilkan orang yang join parti. Bukan. Dalam parti pun ada yang nampak. Macam Sanusi, Dr. Sam, Tuan Guru Haji Hadi. Ni semua nampak benda ni. Ni semua nampak benda ni. Tapi macam saya ni, sama dengan dia orang. Saya nampak the bigger picture. Jadi buat apa aku nak join parti politik? Aku bukan nak bertanding. Aku bukan nak diwakil rakyat. Itu bukan tugas aku. Tugas aku ni pegang angkutan. Tugas aku ni ada benda lain lah. Benda lagi besar lah. Lagi besar. Lagi mencabar. Apa dia? Ni korang lah. Nak sekolahkan korang. Hari-hari nak kena marah. Cikgu. Hari ni garang. Hari ni tak garang sangat macam semalam. Tengok jadi kalau aku tanya, kau salah jawab, siap korang. Okay. Settle.
Yang tengah warga sekarang ni PKR. Takkanlah korang tak nampak. Kalau orang tanya, ni apa ni bersatu dengan PN? Dah, yang warga ni PKR. Bang, ginilah. Kamu. Fikir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden PKR. Betul? Ahli Parlimen PKR letak jawatan tubuh parti lawan dengan presiden dia. Malu tak? Kalau engkau Anwar Ibrahim, malu tak? Malu. Ni ada lagi nak keluar ni? Ada lagi nak keluar ni. Berapa belah orang dah. Malu tak? Malu. Itulah baru betul. Yang side PN ni apa masalah? Dia tak ada masalah pun. Masalah dalam parti bersatu. Tapi masalah sekarang PKR ni, kau Perdana Menteri. Kau cerita Parlimen dunia. Konon nak selesaikan krisis Iran dengan apa US lah. Konon nak jadi orang tengah lah. Minyak 7 kapal. Nasib baik saya baik dengan Iran. Nasib baik. Fantastik 3 kali. PKR pun tak boleh selesai. Sampai tubuh parti bersama tu, revisi tubuh tu. Sekarang geng PKR ramai dah keluar hari-hari. Ada tengok news? Hari-hari geng PKR keluar. Join parti bersama dengan Rafizi Ramli. Itulah dia kemaluan yang memalukan. So kita ni enjoy the show lah. Padan muka. Seimbang paling mendunia lah. Nasib baik, saya baik. Aku tak boleh belah lah ayat tu. Kan? Kau ingat tak? I think this World Cup. Aku tak boleh belah. Memang tak boleh belah. Nasib baik kita baik ke Iran. Saya telefon nanti sekali, saya kata Mr. President, lepas bercakap semua pasal perang, pasal semua, saya kata ni, kapal kita ni dah 7 sakut lagi. Dia kata apa? Ya. Saya nak tanya, saudara-saudari, berapa pemimpin negara boleh bercakap langsung dengan Presiden Iran? Dan dia masa itu juga, dia jawab, bagi jaminan, brother Anwar, saudara Anwar, saya bagi jaminan saya akan arah sekarang juga supaya kapal-kapal Petronas dan lain-lain Malaysia itu dilepaskan supaya minyak boleh sampai ke Malaysia. Saya nak tanya berapa negara boleh buat begitu? PKR pun tak boleh selesai masalah. Hari-hari keluar PKR. Lagi konon terpaling mendunia. So guys, bapuk tua ni bahan jenaka kita. Dia ni bodoh. Orang main bontot lah bang. Kadang-kadang geram juga dengan korang ni. Yang mana sokong lah. Bukan korang yang dah faham lah. Bila kata main bontot, Kazaf. Perasan tak? Budak-budak non-kunyit ni, yang sokong non-kunyit ni, bila kata ni, dia ni banduan, dia main bontot. Kazaf. Kazaf apa ni? Kau kazafkan aku. Dah berapa tahun lah ni? Daripada 2008 aku lawan non-kunyit. Sampai sekarang tak kena kazaf pun. Kau kazafkan aku. Dah jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri dah. Kazaf lah. Kazaf. Berapa lama dah kazaf? Kau kazaf aku. Anwar main bontot. Anwar banduan jenayah liwat. Main bontot. Nabi tak ngaku main. Kazaf lah. Kazaf. Betul tak guys? Bila kita cakap je, kazaf. Dia nak takutkan korang. Tak terpakai kazaf kalau lelaki dengan lelaki. Lawan pedang tak terpakai. Kalau lelaki dengan perempuan, itu kazaf. Boleh kazaf. Tapi kalau ada lawan pedang laki dengan laki, jangan bayang lah. Tak boleh kazaf. Sebab tu dia orang tak kazaf kan. Tapi dia nak takut kau kazaf. Kau apa? Alamak, tak boleh cakap lah. Betul lah. Betul dia guna lah. Apabila datang kamu seorang yang membawa berita yang pasti. Berita pasti kepala bapak kau. Dihukum penjara 5 tahun, kesalahan liwat. Berita fasik apanya? Berita betul lah. Keluar berita lah. Masuk surat khabar. Dunia pun tahu lah. Anwar Ibrahim guilty, 5 years prison because main bontot. Berita fasik apanya? Betul tak guys? Betul ke tak betul? Betul tak betul saya tanya ni? Tapi dia orang takut-takutkan kau lah. Jangan takut. Benda fakta ni kau jangan takut. Kita tu memang betul. Polis tangkap. Takkan polis nak kata fitnah pula? Polis tangkap lah. Polis yang tangkap. Polis yang dapatkan DNA tu. Polis yang siasat. Tapi ada juga polis hari ni sokong non-kunyit. Apa bodoh lah. Memang betul. Memang betul tu. So enjoy the show. Guys,
Semalam Kasih bagi tahu. Saya suka tengok non kunyit ni. Kau tengok semalam di Negeri Sembilan. Kau tengok di Negeri Sembilan semalam. Sabarlah sekejap. Biar kita tumpu. Tak ada rebut, tak ada terajang kawan-kawan, tak ada nak tepuk atap, tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa ada pilihan raya awal. Tidak ada. Sekarang masa Allah takdir. Koyak tak? Koyak ke tak? Koyak ke tak koyak? Koyak. Bayangkan 20 tahun dulu kena terajang terlempar di penjara Sungai Buloh. Sudah banyak kali ulang dah. Bila masa dia kena terajang, dia kena cepuk sekali je dengan Rahim Noor, Ketua Perdana Negara masa tu. Sekali cepuk je, kuat Rahim Noor kan. Bam dia bagi. Mana ada terajang dia? Ni fitnah. Polis kau tengok. Polis, kau pergi backup lagi mangkuk ni. Bila masa kena terajang? Polis, IGP, bukan polis, IGP cepuk sekali, lebam minyak mata lah. Tengok dia fitnah. Kata kena terajang ni. Tapi bengik ni ni. Betul tak? Betul tak guys? Ni. Saudara Gobin jenguk saya dia sebagai peguam. Harapan tipis sekali. Allah takdirkan kita di sini bukan untuk cari harta, bukan nak cari bongkak, bukan nak rebut apa dah jadi Perdana Menteri. Jalankan kerja sebaik mungkin. Kita nak mandat kerja sebaik mungkin. Tapi bukan kita ada kuasa sepenuhnya. Berapa kuasa Pakatan Harapan? Berapa ahli parlimennya? Berapa menterinya? Jadi kita dia mengakulah dia tak menang pilihan raya lah. Bodoh-bodoh ni, bodoh-bodoh korang ceplos-ceplos bodoh-bodoh ni. Dia tak menang pilihan raya lah. Ni pun dia dah mengaku lah. Dia memang tak menang pilihan raya. Tapi bodoh sangat pergi sokong. undi dengan baik. Dan tanya menteri-menteri yang ada ramai ada. Dia besar. Amiruddin pun ada. Menteri ramai sini. Exco pun ada. Saya lakukan dengan sebaik mungkin. Not perfect. Banyak masalah. Tapi we listen. Kita compromise. Kadang-kadang saya tak setuju. Tak apalah. Nak jaga kerajaan perpaduan ini. Kita sabar. Sebab apa? Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Guys, tolong bagi sabun. Bagi sabun. Bagi dia sabun boleh? Bagi dia sabun. Ceplo-ceplo pun. Betul Anwar Ibrahim bawa pelaburan ketimbang. Kan tengok ni dia dekat ketimbang ni dia sebut. Pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil. Tak ada rebut, tak ada terajang kawan-kawan, tak ada nak tepuk atap, tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa ada pilihan raya awal. Tidak ada. Sebab itu negeri ini bangkit. Dia asut orang Negeri Sembilan itu. Pelaburan apa, Non? Ni, Ceplos. Jawab, apa pelaburan? Oh, pelaburan bilion. Bila kepala bapak kau. Sekolah mana dah buka? Kilang mana buka? Semuanya potensi pelaburan. Mana-mana? Sebaliknya, kau naikkan harga minyak, kau tekan rakyat, kau tarik subsidi, kau naikkan cukai. Lepas tu, bilion. Kau ingat rakyat ni bodoh ke? Betul tak, guys? Ingat kita ni semua bodoh tau. Ceplo-ceplo tu sebab dibayar. Oh, pelaburan kepala bapak kau. Kilang mana buka? Bagi tahu kilang mana.
Mana sekolah yang kau dah buat? Mana hospital yang kau dah buat? Pelaburan bilion. Ingat kita ni budak-budak agaknya. Ceplok-ceplok bodoh boleh lah. Lepas tu nak bakar, selamatkan. Yang bubar ni Negeri Johor. Negeri Sembilan ni korang. Yang korang bubar kenapa? Jawab. Tanya dengan dia orang ni. Okey lah, Don Johor bubar. Okey, UMNO punya kerja lah. Okey, bubar. Yang korang bubarkan Negeri Sembilan kenapa? Nampak tak guys? Nampak tak? Yang Johor bubar, yang kau bubar Negeri Sembilan kenapa? Lepas tu, oh ni nak tebuk atap apa semua. Apa yang tebuk atap? Engkau tak menang pilihan raya lah mangkuk. Bagi, okey, siapa boleh bagi tahu kalau Anwar Ibrahim menang pilihan raya? Aku telanjang pun tak apalah. Saleh punya kongkang, nak tengok aku telanjang Bagi, bila masa Anwar menang pilihan raya? Dia tak menang pilihan raya lah. Mana ada istilah tebuk atap? Negara ni negara demokrasi lah, berparlimen lah. Hak ahli parlimen lah. Apalah. Tapi koyak tu. Koyak tak guys? Koyak. Kesian tak? Kesian. Ada lagi. Tak sampai 3 tahun lagi di Negeri Sembilan. Di Johor dekat setahun lagi untuk pilihan raya. Sabarlah sekejap. Lepas tu adalah pilihan raya. Tidak juga. Sabarlah sekejap. Lepas tu adalah pilihan raya. Itu hari baru dia kata. Kalau saya nak tangguh semua pilihan raya. Betul tak guys? Betul tak betul? Itu hari baru dia cakap. Kalau saya nak tangguh semua pilihan raya. Ini, sabarlah sekejap. Yakin boleh tumbangkan. Bukan dia tumbangkan Negeri Sembilan. Ya. Tak sabar. Padahal semangat perpaduan ni wujud. Sehingga kurang-kurangnya sehingga pilihan raya akan datang. Tak sabar. Sebab apa? Tanah mana yang Tok Min curi? Projek balak mana yang dia bagi mereka? Bukan masalah rakyat, bukan masalah tata kelola. Ada saja ruang peluang nak rampas. Ni sahabat apa begini? Begitu juga macam di Johor. Apa yang kita tidak lakukan? Lebuh raya paling banyak belanjanya. Pelabuhan baru kita luluskan. Kembangkan PTP dan luluskan Maharani. Forest City yang dulu malap kita berikan ruang, bangunkan semula. Dan macam-macam RTS yang tadi disebut oleh Saudara Luk. Pembangunan yang menelan belanja puluhan bilion ringgit. Wang siapa? Wang kerajaan persekutuan. Baik Negeri Sembilan atau Johor. Jadi saya kadang tak faham. Yang berebut apa? Kalau katalah kerajaan persekutuan tak peduli Negeri Sembilan dan Johor, tak apalah, ada isu. Apa dia? Saya tak pernah dengar keluhan. Jadi masalah nak rebut, nak tunjuk hebat, nak rampas apa yang ada. Saudara, saya nak tekan sekali lagi. Kita perintah ini untuk kebajikan rakyat. Tak sampai 3 tahun lagi di Negeri Sembilan. Di Johor dekat setahun lagi. Kenapa pula kau lebihkan Johor ni? Kita ada berapa banyak negeri. Kau kata kau PMX, Perdana Menteri Malaysia. Kenapa semua asyik bantu Johor je? Bilion-bilion bagi kat Johor. Kenapa apa special Johor dengan negeri lain? Sebab hang tak pandai urus tadbir negara, non. Hang tak pandai. Hang tak adil. Negeri pemangkah, hang tak bantu. Negeri yang sekarang kerajaan pun hang tak bantu. Lepas tu hang duk sembang kata kenapa apa tak sabar apa semua. Hang tak pandai urus negara. Betul tak, guys? Betul tak? Banduan. Sekarang masa Allah takdirkan, bayangkan 20 tahun. Guys,
Baru itu hari. Sembang bukan main gegar lagi. Semalam mengengek-engek. Sabarlah. Sabarlah. Bapuk. Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. Adi saya nak beritahu. Dan mungkin saya dipanggil kawan-kawan dengan pimpinan kerajaan perpaduan yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, pilih untuk dah lelah dan penat dengan kerajaan perpaduan ini, kita kembalikan kepada rakyat untuk menentukan mandat. Bukan saja di Johor dan Negeri Sembilan, seluruh negara saya bersedia. Di Johor dekat setahun lagi untuk pilihan raya. Sabarlah sekejap. Lepas tu adalah pilihan raya. Tidak, nak juga yakin boleh tumbangkan. Bukan je tumbangkan Negeri Sembilan. Ya, tak sabar. Padahal perpaduan, semangat perpaduan ni wujud sehingga kurang-kurangnya sehingga pilihan raya akan datang. Tak sabar. Baru itu hari sembang gegap. Oh. No way. Semalam. Nombor 3. Itulah orang dah kata. Tun Mahathir bagi tahu. Oi Anwar, turun lah. Tak malu ke? Khas untuk Anwar Ibrahim dan semua. Walanon, ceplos-ceplos. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula? Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Ayah dia marah. Nak baca doa selamat? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula? Ayahanda marah? Tidak, seronok. Guys, enjoy the show. Baik guys. Semalam seulas semalam. Apa yang menyebabkan non kunyit marah sangat? Apa yang menyebabkan non kunyit marah sangat? Sebab apabila Johor bubar, kan saya dah bagi tahu, apabila Johor bubar sebab UMNO nak pastikan supaya dia orang menang lebih banyak. UMNO punya tamak lah. Jadi, strategi PKR pula, PH, DAP ni pula, tak nak bagi wave ni, dia bubarkan Negeri Sembilan. Supaya pilihan raya ni, Johor dengan Negeri Sembilan serentak, supaya Johor, UMNO, BN boleh menang, Negeri Sembilan, PH boleh menang, remain lagi. Ini strategi mereka. Pilihan raya serentak. Tetapi, apabila Johor dah bubar, Negeri Sembilan dah bubar, SPR umumkan, tarikh berasingan. Jauh pula tu. Sudah. Nampak tak? Jadi oleh kerana berasingan, maka berjalanlah pilihan raya negeri Johor dulu. Lepas dah selesai Johor, lepas tu baru Negeri Sembilan. Bermakna dia menguntungkan UMNO dan BN. Merugikan PH. Itu sebab dia koyak. Kan saya dah bagi tahu. Kalau kita nak tahu koyak tak koyak, kita tengok ceplos-ceplos. Jadi memang ceplos, semua ceplos. Ni ceplos berbayar. Korang nak tahu ceplos berbayar ni, aku tunjuk kau ceplos berbayar. Adalah beberapa ekor yang saya letak kan. Ceplos-ceplos berbayar. Wadahi. Si Harun bongok ni. Mana Harun bongok ni? Ni. Tanya pelik jugalah dengan apa SPR ni kan. Kenapa tak boleh buat PRN Johor dengan PRN Negeri Sembilan ni sekali, serentak? Kenapa nak buat berbeza? Lepas PRN Johor, baru nak buat penamaan calon Negeri Sembilan. Padahal tarikh bubar tu selang 3 hari je. Buatlah sekali, serentak. Macam dulu PRN 6 negeri pada tahun 2023. Boleh buat sekali. Padahal tarikh bubar tu berbeza, tapi boleh buat sekali. Kenapa hari ni PRN Johor dengan Negeri Sembilan ni tak boleh buat sekali? Jangan buat macam tu. Nanti akan timbul macam-macam persoalan dekat hati orang, dekat fikiran orang. Orang fikir macam-macam. Aku dengar cerita pula pengerusi SPR ni bekas KSU Zahid Hamidi. Aduh, nanti orang akan kata, buat PRN tak serentak ni nak beri kelebihan kepada UMNO dan juga PAS lah. Sebab apa? Sebab Negeri Sembilan ni PAS tengah tunggu UMNO je untuk bergabung.
Nanti kalau tengoklah kalau PRN Johor nanti kod-kod UMNO ni tak boleh cari makan ke apa semua, dekat Negeri Sembilan nanti boleh bergabung. Bolehlah menang dekat Negeri Sembilan. Nanti orang akan kata lagi, ini semua tak nak bagi orang Cina, orang India balik mengundi ramai-ramai ni. Itu sebab dia buat PRN asing-asing. Orang akan kata macam tu. Lagi pula tempoh kempen ni akan jadi lama. Kalau nak melawan, jadi anak jantan. Jangan jadi super pondek. Lawan, buat PRN ni serentak. Baru anak jantan. Sebenarnya pelik jugalah dengan apa SPR ni kan. Harun. Mana pergi dengar cakap si Mawar Harun. Sebab tu aku cakap, korang ni baru muncul. Baru ibarat baru pandai main sabun. Baru pandai main sabun. Aku dah tak main sabun dah. Orang lama. Kita tak main dah sabun ni. Korang ni ibarat baru pandai main sabun. Yang kau marah ni kenapa? Kau cakap PMX, Perdana Menteri. Takkan tarikh pilihan raya pun tak boleh kontrol. Betul tak guys? Harun, takkan tarikh pilihan raya pun tak boleh kontrol. Ni apa ni? Seluruh negara saya bersedia. Kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, pilih. Harun. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Dengar ni, Ron. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul. So marah kenapa? Anwar Ibrahim kata, ni tak sampai sebulan. Bulan 5 tu hari. Yang memutuskan tarikh pilihan raya, saya. Ni marah-marah kenapa, Ron? Tak ada power lah tu. Orang dah kata, Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri caretaker. Perdana Menteri caretaker ni tak ada power, Harun. Faham tak, Harun? Engkau ulas ni, engkau marah SPR. Cuba fikir pakai otak sikit. Takkan Perdana Menteri boleh gagal untuk dapatkan tarikh pilihan raya? Bermakna apa tu, guys? Bermakna apa? Bermakna Perdana Menteri tak ada power. Kenapa Perdana Menteri tak ada power? Perdana Menteri lain elok je. Betul tak? Betul tak betul? Betul ke tak betul saya cakap ni? Kita boleh fikir, ada otak. Ada 2,000 dekat YouTube, ada 1,007. Kita fikir pakai otak. Semua Perdana Menteri, tarikh pilihan raya, Perdana Menteri decide. Datang non-kunyit, pilihan raya negeri ni, dia tak boleh tentukan. Bermakna apa? Fikirlah. Dia caretaker, Anwar tak menang pilihan raya. Mana sehari sikit lagi. Aku dah cakap lama dah, tapi dia ni ada peluang. Bagi dia nyawa je. 2 Disember 2023, langkah Dubai tu bodoh. Korang ni geram aku. Reduk kecoh langkah Dubai, lupa ke? Dia dah gone. Tapi bagi dia peluang. Tapi Perdana Menteri caretaker. Itu sebab dia tak ada kuasa nak tentukan tarikh pilihan raya. Seluruh negara kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul. Tak percaya cakap Sehari, tak apalah. Tak percaya cakap Sehari, tak apalah. Aku tak kisah pun. Aku bukan peduli dengan korang ni pun. Lepas Johor bubar, 1-2 hari Tok Min belum bubar lagi. Ada orang kata kita meningkus. Ada orang kata kita takut. Ada orang kata kita tak berani hadapi pilihan raya. Tapi selang 3 hari, Tok Min pun bubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Selang 3 hari saja, Johor bubar 1 Jun. Negeri Sembilan bubar malam 4 Jun. Tapi hari ini SPR umum tarikh pilihan raya selang 3 minggu. Kita bubar selang 3 hari, pilihan raya selang 3 minggu. Johor 11 Julai, Negeri Sembilan 1 Ogos. Kalau ikut harapan kita, sudah tentu kita nak pilihan raya serentak antara Negeri Sembilan dengan Johor. Buatlah hari yang sama. Pilihan raya pada hari yang sama. Saya tahu ramai akan tertanya-tanya mengapa SPR buat keputusan begitu. Kita pun tak tahu. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab hari ini kita ada Perdana Menteri yang memberikan kebebasan kepada
Harun. Ceplos. Saling kunyit. Anthony Loke sah kan? Perdana Menteri pun tak tahu. Sembang. Saya tahu ramai akan tertanya-tanya mengapa SPR buat keputusan begitu. Kita pun tak tahu. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab Aduh. Kalau betul, Aduh. Non kunyit. seluruh negara saya biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, Aduh. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Duk fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Dah, guys. Serius. Korang ni, tak bukan. Dia gini tau. Sebab dia masalah, dia bukan Harun je. Semua Ceplos. Semua Ceplos berbayar ni yang sesepat ni Tadi tu mangkuk tu. Ni mangkuk bodoh ni. SPR mu kena beri penjelasan. Dan kalau tidak akan timbul syak wasangka. Dua buah negeri ni dibubarkan hanya tingkah beberapa hari je. Tapi apa? Pilihan raya kok mu mungkin tu di Johor dan Negeri Sembilan. Allah. Mangkuk ni. Guys, tahun ni aku tengok macam ada pelik sikit lah dengan SPR ni. Mangkuk ni. Law ni. Geng-geng bersatu, satu bersatu, duk tengah viral, duk main naratif, mendakwa. Pengurusi SPR law ni, bekas KSU Kementerian Seri Zahid Hamidi. Okey guys, kita tahu Johor dan Negeri Sembilan akan melakukan pilihan raya. Betul tak? Bagus, buat. Supaya kita dapat jawapan dan kita ikut pada jawapan tu. Betul tak? Cuma ada persoalan aku dekat sini lah. Kenapa SPR meletakkan tari yang berbeza? Aduh, macam mana korang ni, macam mana korang ni? rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Ada lagi ni. Ada lagi. Itu sebab saya bagi tahu, enjoy the show. Korang nampak benda ni tau, tapi sepaham. Nak fikir kan. Sekarang nampak tak sekarang ni? Kemaluan yang memalukan. Sekarang nampak tak ni kemaluan yang memalukan ni? Ni nak menuju episod kejatuhan yang dahsyat ni. Kemaluan yang memalukan menuju kepada kejatuhan yang dahsyat. Nampak tak? Korang nampak tak? Jangan percaya saja kak. Fikir. Salim, kunyit, kongkang. Kau tak kenal aku siapa. Mana mau lari? Aduh. Tapi kan, hari ni kan, non kunyit sampai merayu-rayu. Pertama ni Suruhanjaya Pilihan Raya telah umumkan susulan daripada pembubaran atas cadangan Menteri Besar dan diperkenan oleh Tuanku Sultan Johor dan berikutnya Menteri Besar dan Tuan Besar Negeri Sembilan. Sekarang bila dah mula kempen, saya harap dapat dijaga dan SPR harus jalan tanggungjawab dengan baik, bebas dan supaya dapat menjamin perjalanan pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan berikutnya itu dengan begitu baik. Jadi kita harap juga rakan-rakan, tadi sempat juga saya bicara dengan kawan-kawan selepas Semua Menteri supaya menjaga peraturan dan menghormati etik. Alah, kesian.
kepada yang sokong Anwar Ibrahim ni. Bertaubat lah. Korang tak insaf ke? Cukup lah. Sampai bila nak diperbodohkan? Tak payah banyak lah kan. Dalam isu minyak ni cukup lah. Kenapa kita ada subsidi bersasar? Ini berapa ramai rakyat tak boleh beli harga minyak. Sedangkan minyak tu hak rakyat. Dia bukan curi, dia beli. Korang tak apalah. Menteri-menteri semua ada subsidi minyak. Semua free, naik kereta semua. Rakyat ni. Kenapa kena ada lesen? Baru boleh ni. Boleh tolong jangan spam komen tak? Boleh tolong jangan spam tak? Angah gamer, kejap lagi aku ban kau orang. Aku tengok kau daripada tadi kau duk spam. Jangan spam. Dekat YouTube jangan spam. Dengan Facebook sama jangan spam. Kalau spam nanti aku ban terus nanti. Jangan spam. Sekali lagi saya nampak saya spam. Saya spam pula aku. Spam pula. Aku ban kau. Jangan spam. Daripada tadi spam. Takkanlah pasal dalam okey lah. Okey yang lama-lama. Ni minyak ni. Naik diesel melambung. Apa benda tu? Orang asli pun tak boleh beli minyak dengan harga murah. Kena ada lesen. Berapa ramai orang asli tak ada lesen? Ni anak muda ni. Yelah yang tak ada lesen. Tapi kalau lesen baru beli minyak. Habis tu dia orang nak pergi kerja, balik kerja apa semua. Kalau dia tak ada lesen, kalau boleh tahan, kena saman, JPJ saman. Itulah yang cerita lah. Tapi apa hak menafikan hak dia untuk beli harga minyak murah? Oh, ni minyak. Oh, sekarang ni global kepala bapak kau, Anwar Ibrahim. Oh, 7. Mana cerita 7 buah kapal tu? Mana cerita 7 buah kapal tu? Ni hari ni, dekat Sabah ni. Ni, kau tengok ni. Macam manalah orang tak menyampah dengan kau, Non Kunyit. But, mesej ni kepada penyokong-penyokong yang masih tegar sokong Non Kunyit. Kau dengar Non Kunyit cakap apa ni? Kau dengar. Sebab itu bila dikritik di parlimen, ahli parlimen tolong bertahan. Bila dikritik di parlimen kata pasal apa? Diesel di Sabah, Sarawak tak sama dengan Semenanjung. Orang itu tak pernah datang Sabah, Sarawak. Kalau dia datang mungkin dia tinggal hotel 5 bintang di Kota Kinabalu, tak sampai. Atau tempat peranginan tak tahu masalah di Sabah, Sarawak. Kemudian dia tanya, mengapa belanja pembangunan terlalu tinggi Sabah, Sarawak? Dia belum lalu jalan-jalan dan lebuh raya. Dan masalah elektrik yang belum sampai, bekalan air yang belum cukup, dia tidak tahu. Jadi tanggungjawab kita ajar mereka. Jangan dengar pandangan-pandangan yang Dajjal Pariah ni. Kau nampak tak mesej dia ni? Kau kan nampak tak mesej dia yang sebenar ni? Begitu, kau nampak ke tak? Nampak tak dia bakar isu sentimen ni negerian pula ni? Anwar Ibrahim, banduan. Berapa ramai anak Sabah Sarawak ada dekat Semenanjung ni, dia orang pun kena tanggung lah. Apa kau ingat kita orang ni, orang Malaya ni, tak pernah pergi Sabah Sarawak ke? Kita tak tahu ke muka bumi? Hari ni semua ada handphone lah bodoh. Boleh tahulah. Tapi engkau membakar sentimen ni. Seorang bergaduh pula. Bodoh. Kau dengar dia cakap ni? sampai. Bekalan air yang belum cukup, dia tidak tahu. Jadi tanggungjawab kita ajar mereka. Jangan dengar Sekarang tanggungjawab kita rakyat Malaysia, ajar bapuk tua ni, ajar banduan ni. Setuju tak? Setuju tak setuju? Bagi emoji gelak, komen, ajar dia ni. Menghasut. Melaga-lagakan kaum, melaga-lagakan antara negeri pula. Yang sokong-sokong pun bodoh. Dajjal Pariah, main bontot. dengan pandangan yang tidak menguntungkan kita. Hari ini sengaja saya pilih datang. Terima kasih Saudara Jiji. Ya. Dan kerana saya tahu bila orang nonton televisyen dia tahu ini di mana ni Sipitang dan di mana projek ini dalam hutan belantara. Kau tengok. Sabah Sarawak tak naik harga minyak? Apa sebab? Dia bagi tahu sebab muka bumi, sebab apa? Habis kat Semenanjung ni, semua elok ke? Kau nak bodohkan siapa ni? Inilah sebab kenapa misi kita selamatkan negara. Sebab banduan ni tak pandai urus takbir negara. Dia banduan. Dan dia ikut rancangan New Order, bumi hangut sebab dia nak pinjam IMF. Kau dengar tu? So yang masih sokong dia bertaubat lah. Kau bodoh kenapa ni? Baik ingat, jangan masuk perangkap. Dia bakar lagi sentimen tu. Nampak? Dia bakar ni mengasut dah ni.
Mengasut ke tak tu? Guys, saya tanya dengan korang, ayat tadi tu mengasut ke tak? Hari ini buh raya dan masalah elektrik yang belum cukup, dia tidak tahu. Jadi tanggungjawab kita ajar mereka. Jangan dengar pandangan-pandangan yang tidak menguntungkan. Ajar mereka. Dajjal Paria. Dajjal ni memang dia melaga-lagakan kau, mana melaga kau. Dia memang buat, memang kerja dia. Bodoh. Siapa yang sokong non kunyit ni? Bodoh. Yes, bodoh. Kau akan dapat balasan dunia akhirat. Confirm. Kau tak akan terlepas ni. Semua akan kena. Okay. False flag masih berjalan. Isu kaum, agama. Itu hari dia dah bakar Melayu dengan India. Alhamdulillah tak jadi. Dengan China, UEC. Dia juga buat ni. UEC ni. Ingat UEC ni. Sekejap, cari. UEC ni dia juga. 1901 Bukan. Mana Barua ni? Yes, dia bagi tahu. UEC tu dia. Tak lupa nanti lah. Saya tak tahu saya dah buang apa. Banyak sangat dia punya non kunyit ni. Dia juga. UEC pun dia juga. Bakar supaya Melayu dengan Cina dengan India. UEC Melayu dengan Cina. Ni Rohingya. Dia juga. Lepas tu dia bakar pula tadi. Kita dengan Sabah, Sarawak. Nampak tak kan? Korang nampak tak? Sekarang nampak ke tak? Saya tanya nampak ke tak ni? Mula dia nak isap okok ni. Aku dah marah ni. Semalam. Kemunculan seorang wanita dipercayai bukan rakyat Malaysia mencetuskan kekecohan ketika Himpunan Solidariti Rakyat Palestin sedang berlangsung di ibu negara. Wanita terbabit dilihat memegang sepanduk tertulis nama negara Israel dan bendera Israel. Kejadian yang tular di media sosial itu dipercayai berlaku di Jalan Binjai pada jam 10.45 pagi semalam. Kemunculan wanita itu menimbulkan persoalan kepada peserta himpunan sama ada individu terbabit merupakan warga Israel. Israel cannot enter Malaysia, you know that? They can be bought. Get the hell out from Malaysia. Get the hell out from our country. Get the hell out from Malaysia. Show Israel passport. Pihak polis kemudiannya dilihat mengiringi wanita berkenaan meninggalkan lokasi bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih tegang. Why now? Kenapa sekarang? NSA pun tak tahu. Semalam rupanya ada himpunan pro-Palestin. Saya tak tahu. Ada dengar ke? Ikut daripada laporan media, semalam ada himpunan pro-Palestin. Semalam juga ada perempuan protect Israel. Kau tak rasa pelik ke? Come on, fikir. Ada 2,000 dekat YouTube, ada 1,008. Fikir. So, tak tahu tiba-tiba, ada perhimpunan semalam pro-Palestin. Kalau tengok gambar tu, kalau tengok video tu, tak ramai pun yang berhimpun. Kecohan. Wanita Ada terlibat berapa kerat yang berhimpun pro-Palestin. Ni false flag. Sengaja. Yes. Sengaja. Nampak tak? Tapi apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Kan ada 4 elemen saya bagi tahu. Wabak atau virus lah. Binatang macam-macam lah. Bencana alam. Ingat saya cakap ni. 3-nya apa? Kaum dan agama. Termasuk Rohingya ni. Keempatnya apa? Teroris macam mana? Ini yang Noni kata, dia kelantangan, dia mempertahankan Palestin, dia tadi ancam. Kau nampak tak game dia ni, plot dia ni?
Jangan masuk perangkap. Ingat. Kita ni kena bijak tau. Non kunyit ni luar tabi'i tau. Saya kenal dia, lepas tu saya cakap. Aku kenal dia lama. Sampai lubang jubur dia pun saya tahu tau. Yes. Kau tak macam mana saya tahu dia pakai stoma bag? Kau tak macam mana saya tahu dia HIV? Semua aku tahu. Punai dia pun saya tahu. Besar mana, panjang mana. Saya tahu. Kau nak tahu? Tak tengok? Tanya Salim. Salim kunyit kongkang. Dia suka isap punai. Saya cakap kau ketawa pula. Semalam, kau tengok Salim kunyit kongkang. Salim kunyit kongkang. Kau tengok Anwar Ibrahim. Dia marah-marah tak? Semalam kau tengok Anwar Ibrahim marah-marah tak? Tolong komen. Ceramah Anwar semalam lah. Kau tengok non kunyit punya ceramah semalam lah. Tidak ada. Not perfect. Banyak masalah. Tapi we listen. Kita compromise. Kadang-kadang saya tak setuju. Tak apalah. Nak jaga kerajaan perpaduan ini. Kita sabar. Sebab apa? Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Johor, Negeri Sembilan rebut. Tak ada atap. Tak ada nak tepuk atap. Tak ada terajang kawan-kawan. Tak ada nak tepuk atap. Tak ada nak rampas kuasa sebelum tempoh. Paksa dekat pilihan raya awal. Tidak ada. Sebab itu negeri ini bangkit. Dia marah-marah. Apa saya cakap? Kalau non kunyit cakap macam gini, apa makna dia? Dia cakap dengan penuh semangat, tenaga ni, apa makna dia bagi tahu? Come on, saya nak tengok komen. Dia baru lepas menoron. Ya, Bila dia cakap dengan semangat, bermakna dia baru lepas menoron. Non kunyit kena menoron dulu baru dia cakap. Baru dia macam naik syih. Ni non kunyit. Semalam. Saya hantar dalam Telegram Timur Labot. Aku lakukan ini kerana-mu selagi Aku lakukan ini kerana-mu selagi Apa yang kau nampak? Saya hantar sekarang dalam Telegram Timur Labot. Apa yang kau akan nampak? Dia dengan siapa tu? Dia dengan siapa? Salim kunyit kongkang. Dia buat macam mana? Salim kunyit. Aku lakukan Salim, tak kenal aku siapa Salim. Tu sebab saya cakap. Macam mana dia ada duit? Dia pembekal nasi ayam kunyit. Korang tak percaya aku cakap. Tu masalah korang. Saya cakap tak percaya. Ada tu, siapa-siapa nak supply kat aku kena hantar kat Anwar. Ada? Ataupun takkan kena buang janggut tapi belum tentu lagi. Muka macam mana? Ada tu, siapa-siapa nak supply kat aku kena hantar kat Anwar. Ada? Ataupun takkan. Taubatlah. Siapa yang sokong non kunyit, taubat. Ya, taubatlah kan. Betul lah. Taubatlah. Jangan. Guys. Ikut pemimpin zalim. Ikut pemimpin yang luar tabi'i.
semua akan dapat pembalasan. Kita kalau kita orang Melayu, orang Islam, kita tahu pasal kisah Nabi Lut. Kita tahu kisah Nabi Lut kan? Takkanlah kau tak tahu, takkan benak sangat, bodoh sangat. Takkan tak tahu langsung kisah Nabi Lut. Allah dah tunjuk dah macam mana isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut ni dia bukan gay, dia bukan lesbian. Tetapi oleh kerana dia menyokong. Dia pun dapat azab. Dia pun kena azab. Itu isteri Nabi tu. Sokong je. Macam korang lah. Sokong non kunyit. Kena lah. Tak lepas. Jangan lupa. Ambil bahagian masing-masing. Sebab kehendak. Dia sebab kehendak je kan. Hari ni yang sokong ni sebab kehendak. Apa aku dapat. Ni lah dia. Fikir dunia yang sementara. Nasib lah. Siapa tak bertobat nasib lah. Siapa tak bertobat nasib. Guys. Okay. Sekarang ni saya nak dedah kan. Anwar Ibrahim nak mengesahkan korang. Kenapa saya cakap dia ni baruah Israel? Saya menang mahkamah. Kenapa dia ni train by CIA? Kan saya cakap, selama ni, daripada dulu, seberperang ni, yang selalu maklumat ni, Special Branch, SB lah, cawangan khas, MIO, MEIO, Majlis Keselamatan Negara, MKN. Pasal dia. Sebab misi nak selamatkan negara. Bukan baru saya cakap selamatkan negara ni. Kalau siapa follow daripada zaman blogger lagi. Negara ni tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Daripada zaman blog. Zaman Facebook. Sampai sekarang. Tapi masa tu sebelum Anwar jadi Prime Minister, saya cakap. Negara ni tak boleh jatuh ke tangan salah. Tangan salah tu siapa? Non kunyit. Sebab dia baruah. Tapi korang berapa ramai nak sedar? Oh fitnah. Fitnah apa? Aku menang itu hari lah. Kata Anwar baruah Israel. Semenang mahkamah lah. Ni, malam ni saya nak tunjuk kat korang. Saya nak, tapi kena buat assignment. Nak. Tapi korang kena buat Google juga. Kena pergi Google juga supaya sama-sama puas hati. Aku tak nak, aku cakap korang dengar percaya, tak nak. Aku tak nak kau jadi macam pentasuk, macam penyokong Anwar Ibrahim. Dia pegang orang dia kata Apple, betul? Betul. Aku tak nak. Aku nak korang cari, jumpa. Non kunyit ni, dia baruah. Dia train by CIA. Mossad. So hari ni dalam ucapan dia ni kan nak tunjuk terpaling pandai kan. Tapi oleh kerana dia nak tunjuk terpaling pandai, tetapi dia lupalah ada seari lebih bijak. Dia nak tunjuk terpaling pandai, tapi seari lebih bijak. Tu beza tu. Pandai dengan bijak tu, bijak. Bukan nak banggalah kan kata belagak. Bukan, memang bijak. Aku tak main montut. Tapi main montut tak bijak. Kita yang tak main montut, kita bijak. Dengar ni. Yang saya kenal baik, Václav Havel yang pernah menjadi Presiden Yugoslavia. Bukan maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Václav Havel. Dia punyai impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat. Akhirnya terpecah dari Czech dan Slovak. Menghancurkan hati nurani dia. Kerana tidak mampu sebahagian daripada kita melihat jauh mengatasi kepentingan suku kaum. Siapa nama dia? Sebab itu cabaran kita. Václav Havel yang saya kenal baik, Václav Havel yang pernah menjadi Presiden Yugoslavia. Bukan maaf, Czechoslovakia. Sekarang semua type dekat Google. Václav Havel. V-A-C-L-A-V. V-A-C-L-A-V. Space. H-A-V-E-L. Václav Havel. Jumpa tak? Jumpa? Kau pergi type.
Václav Havel tadi kau type Israel. Apa dia keluar? Václav Havel tambah pula space Israel. Apa kau jumpa? Tolong bagi tahu. Václav Havel Israel. Apa kau bagi tahu? Bagi tahu. Saya nak tengok kau komen. Sokok. Ilmu. Vaclavel. Presiden Czechoslovakia. Czech. Tolong. Apa yang kau jumpa? Apa yang kau faham? Yang dia sebut tu, yang dia kata kawan baik dia tu, adalah presiden pertama Czechoslovakia ni, yang founder antara Czech dan Israel. Founder. Faham tak? Jangan percaya. Semua ada. Maklumat semua ada. Václav Havel was a key architect in restoring diplomatic tie between Czechoslovakia and Israel. Kau faham tak siapa dia ni? Geng semut. Oh, Anwar terpalih Palestin apa semua. Kau faham tak? Takkan bodoh sangat. Takkan tak faham lagi. Okey. Sekarang ni nama tadi ni engkau padam Israel. Okey, engkau type religion, agama apa? Engkau type tadi nama dia tu, kau buang Israel, engkau type religion dia, agama apa dia? Tolong. Padam Israel, masukkan religion, agama apa? Come on. Type. Jangan main teka je. Aku tak nak kau orang teka. Maklumat depan mata orang semua ni. Dia tak ada agama. Dia ateis. Dia liberal. Dia bukan Katolik. Dia bukan Protestan. Dia bukan Ortodok. Bukan. Dia tak ada agama, etis. Pergi type. Dia no religion, tak ada agama, liberal. Faham tak? Faham ni? Dia tak ada agama. Liberal, ni lah liberal. Aku nak sekarang ni, korang bagi tahu dekat si mangkuk ni. Ni mangkuk ni. Gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Sila cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Faizal, kau buat. Faizal, kau pergi buat pasal Václav Havel ni, presiden pertama Czechoslovakia ni. Buat pasal dia. Cerita pasal dia. Sebab non kunyit bagi tahu. Itu kawan baik dia. Václav Havel yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Václav Havel. Kau orang dengar apa mesej Václav Havel ni? Kau dengar, kau faham kan? Senang kau orang dengar apa yang non kunyit sampaikan. Kenapa dia suka dengan Václav Havel ni? Sahabat dia ni, apa yang dia suka? Kenapa dia suka? Apa mesej yang disampaikan? Kau orang dengar ni. Dia punyai impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat. Akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak.
menghancurkan hati nurani dia. Kerana tidak mampu sebahagian daripada kita melihat jauh mengatasi kepentingan suku kaum atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kaum yang berbeza, warna kulit yang berbeza, kita perlukan kematangan, kewarasan. Tapi pendukung Israel itu Yahudi lah. Jews. Saya masih ingat. Nampak tak guys? Korang nampak tak? Korang faham tak? Jangan percaya saya cakap. Aku bagi kau cerita ni maklumat. Kau type, kau jumpa. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Type. Saya masih ingat karya tentang seorang jenderal, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. Dia cerita tentang Simon Bolivar. Dan Bolivia, nama Simon Bolivar itu memang gergasi, pejuang kemerdekaan yang menentang. Type. Simon Bolivar. S-I-M-O-N. Simon Bolivar. B-O-L-I-V-A-R. Type. Simon Bolivar tu. Cuba. Cuba nama dia. Dia jumpa nama dia. Kau type K. Simon Bolivar K. Apa dia tulis? Dia ni bukan K dia cakap. Apa jawapan dia? Apa Google bagi jawapan? Simon Bolivar K. Apa dia keluar? Dia ni spesies apa? Simon Bolivar. Heteroseksual. Apa maksud heteroseksual ni? Heteroseksual ni apa maksud dia? Apa maksud heteroseksual? Kau pergi type. Heteroseksual ni apa? Type lah. Hah? Main jubur. Main buntut. Allah. Apa korang ni? Ha? Jumpa? Ha? Kau type pula. Adam yang gay tadi tu, Simon Bolivar ni Israel. Kau jumpa apa? Type. Simon Bolivar Israel. Apa yang kau jumpa? Support Jew. Dia ni penyokong kuat Yahudi. Yahudi support dia. Apa lagi kau jumpa? Apa lagi kau jumpa? Ada taman, ada garden dekat Israel tu, dinamakan sebenar dengan nama dia, Simon Bolivar. Cari, jumpa tak jumpa? Type lah. Simon Bolivar tu, kau type Israel, Jerusalem Foundation. So, mangkuk ni, bagi contoh, kawan-kawan dia,
yang pro kepada Zionis. Main buntut. Apa makna dia tu, guys? Bodoh sangat ke kita ni? Dengar dia cakap. Saya masih ingat karya tentang seorang jenderal, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. Dia cerita tentang Simon Bolivar dan Bolivia. Nama Simon Bolivar itu memang gergasi, pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini, di akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat, jati diri, menentang penjajah dan membangun. Tadi tu kawan dia, bekas Presiden Slovakia tu. Ni, rujukan dia. Bang, kalau dah dia ni merujuk tentang orang yang pro Israel, Zionis, main buntut, apa makna dia tu? Geng-geng baca buku tak baca ke? Pernah tak dengar Tun Mahathir merujuk kepada individu yang main buntut? Pernah tak dengar Tun Mahathir dia bagi contoh merujuk orang ni pasal main buntut? Dia ni pernah ke? Jangan spam komen. Jangan spam komen. Muhammad ni 2407, jangan spam komen, aku ban lagi. Jangan spam komen. Guys, itu bukan fitnah. Saya bagi korang fakta ni, korang research, korang jumpa. So, siapa non kunyit ni? Dia baru lah. Sebab itu misi kita selamatkan negara. Itu sebab fikirlah. Yang dia buat perjanjian dengan Anwar Trump tu untuk apa? Perjanjian pertahanan kita tak tahu. Sebab dia orang nak menguasai negara ni. 97 dulu Tun Mahathir gagalkan kerancangan mereka tu. Lawan dengan New World Order ni. Lawan IMF tak pinjam duit. Itu sebab kenapa sebagi Indonesia. Sekarang ni minyak baru naik. Kenapa minyak naik? Sebab duit dia jatuh. Nampak tak? Selama ni tak naik. Dia terpaksa naikkan harga minyak sebab duit rupiah jatuh. Kenapa jatuh? Sebab kena serang. Siapa kontrol? Ni lah puak-puak ni. Collab. Dia orang nak selak Melaka. Tapi yang dia orang nak ni bukan Indonesia ni, tanah Melayu ni. Tugas kita pertahankan tanah Melayu ni. Negara dia jatuh ke tangan yang salah. Tun Mahathir minta penyatuan orang Melayu je Tun Mahathir minta. Itu je, lain tak ada dah. Selamatkan negara ni. Fahamkan betul-betul. Kalau tak nampak lagi, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Semua maklumat tu ada. Baca malam, apa tu ikut bodoh. Hari ni yang mana dengan non sebab kehendak. Apa aku dapat? Tak ada siapa yang lepas. Korang tunggulah balasan. Yes, kau akan dapat balasan. Gila. Kau tak kenal. Itu sebab kenapa saya ikut Tun. Dulu saya ikut Tun, tapi tak nampak masa Tun bergabung dengan DAP, sokong nak bebaskan non kunyit. Saya tak boleh terima sebab saya kenal non kunyit ni tau. Saya tak nampak Tun Mahathir punya game ni tau. Tapi bila lepas 2018 tu, Allah bagi satu-satu, Allah bagi. Kan kalau saya cerita kan orang kata macam, adalah orang kata, dia kata Azrini Isim, dia kata adalah si mangkuk tu. Tak sebut nama lah kan, tapi dia pun mata pun tak nampak dah, Allah dah tarik nikmat. Tapi itulah, orang ni mata pun dah buta tak nampak, Allah tarik nikmat pun tak sedar diri. Itulah manusia guys. Betul tak? Buta dah mata ni. Allah dah tarik nikmat lah, tak nampak dah, buta. Pun tak sedar diri. Dia kata Isim. Ya, orang nak kata si Isim pun pedulilah. Pada 2018 tu, saya nampak puzzle tu aku nampak satu. Itu yang saya cakap, orang tua ni dahsyat.
Aku nak follow dia all out. Sebab tu saya tak peduli pun. Kena gantung daripada UMNO, aku lawan Zahid. Sampai sekarang aku tak peduli pun. Tak join mana-mana parti. Jadi apa pun aku tak peduli dah. Kena tangkap, kena dakwa. Macam-macam dia orang buat ni. Konspirasi, komplot ni gila babi ni. Kalah ke apa. Saya tak peduli dah. Sebab saya nampak ni ke depan ni. Win the war, not the battle. Final victory. Nak selamatkan tanah Melayu ni. Itu bukan isim. Itu Allah bagi ilham. Allah bagi kita ilham supaya kita nampak. Sebab kita berjuang di jalan dia. Kita nakal lah. Tapi lari daripada perjuangan tak pernah. Teruk kita pun, terbalik pun tak pernah lagi perjuangan lawan dengan non-kunyit. Ya. Tak pernah. Perjuangan. Sebab kenal dia siapa. Sebab tu hari ni kita kena berjuang. Kita generasi Melayu yang terakhir. Ni Tun Mahathir cakap, bukan saya cakap. Tun Mahathir bagi tahu kita generasi Melayu yang terakhir. We are the last defend. Dan kita diminta untuk bersatu je. Selamatkan negara ni. Ni bukan isu perkauman. Ini tanah Melayu. Ni tanah Melayu. Apa pula isu perkauman? Merdeka dulu pun persekutuan tanah Melayu. Betul tak? Betul tak betul? Merdeka dulu persekutuan tanah Melayu. Lepas tu baru gabung dengan Sabah, Sarawak, nama Malaysia. So ni tanggungjawab kita. Selama ni pun kita yang jaga Cina, kita yang jaga orang India. Yes. Tak ada isu perkauman pun. Apa bukti dia? Tu zaman Tun Mahathir tak ada isu pun. Zaman non-kunyit, dia je duk uara ni. Dia yang buat rusuhan, dia yang buat demo, dia yang bakar itu semua. Polis semua tahulah. Dia lah musibat ni. Negara ni aman bila non-kunyit dalam penjara. Betul tak? Betul tak betul? Negara ni aman bila non-kunyit dalam penjara. Non-kunyit luar penjara, huru-hara. Inilah. Kita lawan guys. Kita lawan dengan mereka. Misi kita selamatkan negara. Do or die. The Jews rule this world by proxy. Do or die. Over half a century, we have fought over Palestine. What have we achieved? Nothing. We are worse off than before. If we had paused to think, then we could have devised a plan, a strategy that can win us final victory. Pausing and thinking calmly is not a waste of time. We are actually very strong. 1.3 billion people cannot be simply wiped out. The Europeans killed 6 million Jews out of 12 million. But today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for. So, Tun Mahathir bagi tahu, Jews kontrol dunia by proxy. So negara ni, itulah non-kunyit lah proxy dia. Takkan tak nampak lagi. Takkan benak lagi otak, tak boleh fikir. Itulah proxy dia. Oh, dia Melayu. Nak jadi Zionis ni, tak perlu jadi Yahudi. Orang yang agama Yahudi ni, mesti orang Yahudi. Tapi Zionis ni, tak perlu jadi Yahudi, nak jadi Zionis. Fikirlah, fikir. Ni, kau tengok ni. Saya simpan lagi ni. Lepas dilantik Perdana Menteri. Semua Mak Saleh. Bukan orang Malaysia, Mak Saleh. Tak ada otak ke? Tak ada otak ke fikir? Bodoh sangat ke kita ni? So that's my priority for now. Okay, you will follow it. And I think for now, things are quite good. Dalam kedai wine. Wake up guys, wake up. Misi nak selamatkan negara. Orang Melayu kena bersatu. So, apa saja kemelut yang berlaku ni, ingat, fokus jangan lagi. Misi nak selamatkan negara. Ingat misi selamatkan negara. Tun Mahathir dah bagi tahu dah. Misi kita ni, kita generasi Melayu yang terakhir. Sekarang belum mengundi. Besok pun bukan mengundi. Tak tahu bila mengundi. Jangan lagi daripada fokus kita ni.
Macam-macam isu akan timbul. Kau tengok orang dia bergaduh apa semua. Jangan lari. Apa yang berlaku tu? Cobaan. Jangan lari daripada fokus kita nak selamatkan negara ni. Melayu kena bersatu. Tu je. Lain tak ada. Now alat kita Perikatan Nasional. UMNO pun tak boleh bagi. Kita talkinkan UMNO ni. PH apatah lagi kita talkinkan. Anak-anak Johor, anak Negeri Sembilan ni, PRN ni. Kena buat. Kita mesti selamatkan negara ni. Jangan selfish. Orang Johor ke, orang Negeri Sembilan. Jangan. Mesti nak selamatkan negara ni. Okay. Clear? Malam ni sebuka konspirasi. Okay. So, sebuka soalan. Sebuka soalan. Silakan. Sebuka soalan. Anwar Ibrahim ni bukan Melayu. Kau lupa ke ni? Ni. Kau dengar ni. Lepas pergi kongres baru ni dia semangat lain macam. Madi buat Kongres Maruah Melayu. Kongres Maruah Melayu. Don Kunyit bagi tahu Kongres Barua. Dia cakap siapa Barua tu? Lepas pergi kongres baru ni dia semangat lain macam. Mas Abu betulkan Kongres Melayu bermaruah. Lalu ada kongres Maruah. Apa bodoh sangat orang Melayu yang sokong non kunyit ni? Jadi sekarang saya memang kagum. Kat mana otak korang ni? Sebab kehendak. Sebab korang ada kehendak. Aku nak jadi ni, aku ini. Itu yang kau sokong dia. Bodoh. Melayu yang sokong non kunyit pengkhianat kepada negara. Ingat aku cakap. Ni video ni, fakta ni, bukan aku edit. Pergi cari kat YouTube pun bersepah ada dia ni. Dengar ni. Mak Sabu betul kan? Lepas pergi kongres baru ni dia semangat lain macam. Tak boleh selalu ada kongres baru. Datuk Seri. Bodoh. Yes. Datuk. Bodoh. Mana jati diri Melayu ni? Jati diri Melayu mana? Tu kata bodoh marah. Okey. Soalan. Sebuka soalan. 12.5. 10 minit. Sebuka soalan. YouTube dengan Facebook. Ada apa nak tanya? Cukup Siapa pun tak boleh nak sanggasa. Sebab tu dia orang tak sanggasa, dia tak berani sanggasa. Fitnah, tutup akaun, report, tutup. Sebab dia orang tak berani nak sanggah. Sebab apa yang saya cakap tu benda benar. Benda betul. Betul tak? Sebab tu dia tak berani nak sanggasa nanti. Sebab saya cakap benda yang betul. Tu dia tutup, dia sekat tu. Sebab kebenaran. Sebab saya cakap benda betul. Berani sanggah lah. Soalan. Alamak, laju lah pula. Laju pula kau punya ni. Okey. Sumut. Jadi
calon kan. Diorang ni akan ada jadi calon. Korang kena faham. Bantuan tak sampai pun. Kau sembang apa? Bantuan tak sampai pun. 30 kontena tu bila sampai? Apa, mana video, mana berita, mana keluarkan? 30 kontena dah sampai dengan bantuan makanan apa semua. Ada tak? Ada tak ada? Tak ada. Tapi ada di kalangan sumut tu. Besok akan jadi calon. Akan jadi calon. Non kunyit dah nyanyi dah. Kau dengar ni. Dia dah bagi tahu dah. Saya tak peduli sudah nak tuntut berapa puluh kerusi. Kalau cabang tu ada kekuatan, keanggotaannya, jenteranya, baru bincang. Kalau tidak, tak perlu bincang. Itu saya bagi ketetapan yang sangat jelas. Saya tidak akan menandatangani mana-mana watika kalau saya tidak yakin cabang itu kemas dan mantap. Dia dah bagi tahu dah. Kau nak sembang apa? Artis, influencer. Dia akan letakkan lah. Sebab tu mangkuk ni. Ingat mangkuk ni. Mangkuk ni tutup komen mangkuk ni. Ingat terror sangat. Mana mangkuk ni? Sekejap mangkuk ni. Tutup komen mangkuk ni. Alah, yang buat program Quranik tu. Yang baru jadi ahli PKR tu. Soalan. Saya ada satu soalan, sir. Memang jelas sebagai non kunyit adalah baru Zionis dan liberal. Memang wajib non kunyit dijatuhkan demi menyelamatkan tanah Melayu. Ikut Tuan Yang Besar menyatukan orang Melayu. Saya tak ada soalan. Okey. Payung Besar ni bukan parti politik. Payung Besar ni gagasan menyatukan semua. Itulah matlamat Payung Besar. Bertanding alat kita Perikatan Nasional. Pangkal logo Perikatan Nasional. Itulah alat kita. Sebab dalam kertas undi tu, mestilah ada Perikatan Nasional, BN, PH. So kita pangkal PN. Payung Besar ni nak satukan semua. Faham tak? Orang Melayu kena bersatu. Kunci dia pada penyatu orang Melayu. Simpan Bolivar Garden Playground in Jerusalem. Idola non kunyit. Ramai masuk fikir nak jadi calon. Kita tengoklah guys. No way. Selamatkan negara. Misi selamatkan negara. Datuk Najib kena serang gila-gila sekarang ni. Datuk Najib dengan Datuk Seri Rosmah kena serang gila-gila. But macam saya bagi tahu Datuk Najib dia akan bebas lah. Sebab UMNO BN ni perlukan Datuk Najib. Sebab sekarang ni orang Melayu ni dia ada soft spot dengan Datuk Najib. So kalau Datuk Najib keluar, Datuk Najib akan kempen untuk UMNO. So ramai orang akan undi UMNO, nak orang tua lah. Orang tua ni ada soft spot ni, dia akan undi UMNO BN. So kalau UMNO BN ni nak menang, dia kena keluarkan Datuk Najib. Ni strategi UMNO. Ni saya boleh kongsi strategi UMNO. So ni yang sekarang dia orang kena serang gila-gila ni. Najib dengan Rosmah kena serang gila-gila. Termasuklah Zahid kena serang gila-gila. Soalan apa ni? Hamzah jadi ketua pembangkang ganti Dr. Sam. Hamzah boleh pakai ke? Sebelum ni pun memanglah Hamzah ketua pembangkang. Kau biar betul. Kau komen ni, kau tahu ke tak? Masalah tak tahulah ni. Sebelum ni memanglah Hamzah jadi ketua pembangkang. Bila ada kemelut dalam bersatu tu, jadi gantilah Dr. Sam. Lepas tu sekarang ni dah putuskan Hamzah balik. So Hamzah tu memanglah dia ketua pembangkang. Macam mana komen ni? So, berkenaan Dr. Sam dipecat. Ni strategi sayang. Strategi. Tu saya cakap. Korang ni. Bang. Kita nak selamatkan negara. Ni perang kandar. Ni strategi. Takkanlah tak nampak lagi.
Yang wara ni sekarang ni PKR ni, wara dia orang ni, non kunyit dah koyak dah ni. Fokus. Komen peluncuran jentera PAS Kedah. Sanusi dah bagi tahu dah. Dr. Sam pun bagi tahu. Serentak. 4 negeri akan bubar. Saya dah bagi tahu awal lah. Saya dah bagi tahu awal. Standby PRU guys. Standby PRU 16. Standby. Serentak. Kecuali Sabah je. But non kunyit nak darurat lah. Tak payah risau Perikatan Nasional ni. Kau jangan jadi macam geng ceplo bodoh-bodoh ni. Yang warga ni, guys. Sekali lagi lah ni. Penutup. Tolong gunakan akal boleh tak? Bijak sana dengan otak yang ada, bijak sana. Dengan otak yang ada, bijak sana. Pakatan Harapan seluruhnya. Seluruh negara lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab harapan kita sudah tentu kita nak pilihan raya serentak antara Negeri Sembilan dengan Johor. Buatlah hari yang sama. Pilihan raya pada hari yang sama. Saya tahu ramai akan tertanya-tanya mengapa SPR buat keputusan begitu. Kita pun tak tahu. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Apa lah. Tak faham. Okey. Dah cukup tu. 12.30. Guys, terima kasih lah untuk malam ni. Besok saya tak tahulah ada live ke tak ada live. Besok ingat mungkin nak buka BC ke. Tengoklah. Jentera peluncuran pakai duit siapa? PAS ni ada tabung Milo. Yang korang kutuk lah tabung Milo. Kalau PAS, PH kau tanya lah pakai duit siapa. Kau tengoklah agensi yang ada. Takkan tak nampak lagi biar betul. Okey. Saya tak sampai pukul 1. Saya nak tidur awal sikit malam ni. Pukul 6 ni bola. Brazil lawan dengan Morocco. So ingat nak tidur awal malam ni. Try tidur lah sekejap lagi dalam pukul 1 ni tidur. So pagi ni bangun awal kan. Biasa tak tidur, lambat lah tidur kan subuh tu. Ni kena bangun awal lah sebab pukul 6 pagi start game. Brazil lawan dengan Morocco. Jadi kita tengok game pagi ni. Game pagi ni sangat-sangat menarik lah sebab Morocco pun kuat. Brazil pun kita nak tengok dia punya ni juga. So insyaAllah lah guys. Ada masa kita ligai ingat saya cakap Jangan sokong Anwar Ibrahim. Jangan. Siapa yang sokong bertaubat lah. Bertaubat. Kau akan dapat azab. Kau akan dapat balasan. Yes. Dunia dan akhirat. Pasti. Kau tak boleh lagi dah. Kena. Taubatlah guys. Okay. Teruskan kempen kita. Satukan orang Melayu. Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang bila lagi. Win the war not the battle. Enjoy the show. Non kunyit tengah koyak. Tengok. Besok lusa ni ada lagi nak menutup. Okay guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Download. Masuk dalam Telegram Sehari Channel. Korang tak sebarkan. Siap korang. Aku tak nak buat live lagi.